So the first thing, selamat datang kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rabbi syari sadri wa yassirli amin misani yafqahu qawli. Rabbi asir wa la tu'asir wa tamin bil khair. Saya diberi nama Nur Edi bin Kartamin bin Sarmun, Sarmun bin Kartodinojo, Kartodinojo bin Wijaya, bin apa tak jumpa lagi dah. Level keempat dah berdapat jumpa. Saya daripada Perak Raja Batu Pahat. Berusia 47 tahun. Anak baru 7. Alright. Isi seorang. Saya hari ini dapat diberikan peluang untuk bertemu dengan rakan-rakan dan tuan-tuan haji-haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian untuk berkongsi tentang hari ini tentang perniagaan perniagaan Life Nutrik yang tadi baru disampaikan Puan Zarina tadi dan daripada Cik Zaidi tentang kita punya produk. Bismillahirrahmanirrahim. So saya mulakan hari ini bagaimana pelan pemasaran ini boleh membantu anda. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti ada action plan Kita mesti ada plan yang kedua dalam kita punya kerja. Contoh, hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua ada kerja. Contoh teruskan kerja dan tambah dengan ekonomi yang ada sebab bisnes ini dia boleh autopilot. Autopilot ni ialah perniagaan yang boleh berterusan tanpa direct dengan kita sebab kita ada involved dengan online. Online ni bermaksud customer akan ada apps. Dia boleh order apps daripada handphone masing-masing dan HQ akan hantar. So, dia tak melekat pada diri kita 100%. Clear tak clear? Contoh kita ada bisnes. Kita kena buat tangan kita baru dapat hasil. So tak boleh lepas. Contohnya apa? Tukang masak, tukang jahit. Kalau kita tak sub ataupun tak bina empire ataupun cabang, dia akan melekat pada kita. So bagaimana hari ini bisnes boleh bantu anda? So dalam bisnes ni dia ada 8 bonus yang ditawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ibu-ibu dan ayah sekalian, kita ada 8 bonus. Maknanya 8 sos sumber. Satu produk, 2 produk ni, Nutrika dengan kopi. Di mana hari ni itulah kopi sihat Saya panggil dia kopi pandai. Sebab apa? Kopi tu bagus untuk elakkan nyanyuk, lupa dan pikun. Tahu tak pikun? Pikun ni dia ada satu masalah yang di mana kita boleh lupa tau. Kita buka api tak matikan, drive tak tahu hala tuju, naik motor tak tahu ke mana, dia jalan je. Itu pikun. So banyak berlaku kopi yang kita minum tu, dan bila orang order dia boleh berlaku repeat sale yang berganda-ganda dalam perniagaan zaman sekarang. Kawan-kawan semua, ibu-ibu sekalian, kita kena tukar dan kena ikut era zaman sekarang. Semua bisnes dah berubah, kita kena ikut dan insyaAllah kita boleh belajar sama-sama. Saya adalah certified coach. Saya trainer dalam bisnes. Saya ambil lesen untuk coach dan saya ambil daripada JPK dan TT daripada HRDC. So bermaksud saya trainer dan saya memang involved dalam industri dan dunia korporat dalam perniagaan. So perbezaan antara konvensional dengan network marketing adalah satu benda yang di mana kita kena faham. Ramai orang buat kat TikTok invalid. Invalid dia single sale. Hari ni tuan-tuan jual, lepas jual dapat direct. Sekiranya di bawah yang kita jual tu dia berminat nak jual juga, kosong, tak dapat apa-apa. Tapi dalam network marketing, saya hari ini ajak tuan untuk beli produk ataupun menggunakan dengan manfaat. Tuan berminat nak berniaga sama, so kita dapat sama-sama. So you nak invalid direct single ke you nak network marketing open network? Open network. Ini yang sekarang ni kita nak open network. Saya punya bisnes sekarang ni ada dekat Singapura dan ada dekat Brunei. Saya tak pernah pun pergi Brunei dan tak pernah pergi Singapura sampai sekarang. Tapi bisnes berjalan hari-hari sampai hari ini. Ini yang kita nak share kepada tuan-tuan semua. Saya memulakan modal perniagaan RM320. Tak termasuk postage Kalau postage RM8 lah, RM9. Satu Malaysia. Kalau Sabah Sarawak tambah lagi RM15. Itu saja. Packing daripada HQ terus ke alokasi dan alamat yang tuan-tuan dan puan-puan punya customer. Tuan tak payah, anda semua tak payah pergi nak pejak pos, tak payah. Semua HQ buatkan. Alright, dapat 2 kotak sebulan. Alright, 2 kotak sebulan. Alright, so dia ada hard income dia. Dan
kalau tuan-tuan bermula pada peringkat yang kedua, Silver Plus, RM1,920, tuan-tuan akan dapat 12 kotak. Okey, 6 set. Satu set 2 kotak. Okey, dapat 12 kotak. So, kalau bermula dengan gold 3,520, akan dapat 22 kotak, iaitu 11 set, dan tuan-tuan akan dapat unlimited income. Income yang tak akan berhenti sampai bila-bila selagi bisa berjalan. So, dua tempat ni dia ada limited. Dia ada had sebab dia ada gunakan package. Okey, saya tunjukkan package dia macam gini. Alright. Okey. So, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, dekat dua ni, silver dengan silver plus ni boleh upgrade kepada gold dalam tempoh masa 60 hari. Tambah baki. Alright. So, ada orang yang bermula kat sini. Dia ada modal 19, lepas tu dia top up lagi 1,000 lebih untuk cukam 3,500. Top up, tapi dalam tempoh syarat 60 hari. 61 hari kena balik semula. Sebab ini adalah promosi. Ini adalah promosi yang kami bagi, tempoh 60 hari untuk top up. So, mungkin agak buat dulu, ada untung tu boleh guna pakai top up. Tak ada masalah. Ikut mana-mana you punya keselesaan dan kemahiran, dari mana kita akan ajar cara dia. Alright? Yang penting hari ni kita bermula. Alright? So, kita semua nak pergi gold. Sebab saya pun gold. Bila gold ni income hari-hari. Hari-hari ada income. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk starting bonus yang pertama okay, untuk memulakan perniagaan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memulakan dengan gold. Okay, kenapa gold ni lah tempat yang paling terbaik? Sebab tuan tak payah fikir. Sebab apa? Dia tak ada limit. Dia jalan aja. Alright? Kalau tuan gold, dapat jumpa saya lah. Saya ni okey lah, Tuan Haji, saya cuma ada duit RM320. Saya pun beli dengan RM320, saya jadi pengguna. Saya dah boleh layak berniaga Dah boleh berniaga, cuma saya jadi pengguna dahulu. Tuan akan dapat RM96. 30% commission. 30% besar Besar. Saya berniaga dah 15 tahun. Kalau kita dapat 30% tu jackpot. 10% tu memang minimum. Kadang-kadang tuan-tuan semua, saya punya profit bila kita berniaga luar 2.7. Kadang-kadang 1.5%. Tengok pada market. Tapi bila dekat Nojika, kita bagi terus 30% kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, kalau tuan-tuan dekat gold, sponsor dan dapat rakan niaga silver plus yang 1,900, tuan-tuan akan dapat RM576. Okey tak? Okey. Sebab keperluan sekarang. Kita hari ni tuan-tuan semua, gaji ke, kerja ke, berniaga ke, semua nak nilai. Saya dalam korporat punya base, ramai orang berhenti kerja. Yang pertama sebab gaji, yang kedua tempat kerja. Tetapi yang pertamanya, orang sanggup kerja as long as gaji okey. Sama juga macam ni. Kita punya bisa 30%. So kalau tuan-tuan gold dapat kawan yang gold, tuan akan dapat RM1,056. Okey tak? Okey. So dah bolehlah guna duit tersebut. So kalau tuan ambil gold 3,052, 3 orang setengah gold dah balik modal lah. Lepas tu profit je. Okey, sebab orang berniaga. Dia kat sini sekali je modal dia bukan berkali-kali. Dia sekali je modal untuk pilihan. Okey. Sekiranya tuan-tuan dekat silver plus 1,900. Silver plus dapat 576. Silver plus dapat gold. Kecil sponsor besar. Yang kecil dapat order besar. Dekat luar negatif. Dekat luar negatif tak dapat. Sebab dia tak boleh. Betul tak? Kami kat sini boleh. Sebab ini kerja anda. Ini adalah anda punya bisnes. Kami tak berhak ambil Ini anda punya. Anda silver plus dapat gold, dapat RM528. Kami bagi lagi RM528 modal simpanan untuk upgrade. Modal simpanan kami simpankan untuk tuan-tuan boleh claim bila nak upgrade pergi gold. 528 income anda, 528 kami tambah duit untuk anda punya modal tambahan. Okey ke okey?
Cuba fikir mak, kalau tuan punya bonus adalah 528, 528 lah, betul tak? Kenapa kami nak bagi lagi 528? Tujuan kami ialah kami nak anda semua berniaga bersama-sama. Profit yang kami dapat kat sini, kami pulangkan dan agihkan peringkat pertama kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan kat sini takkan hilang selagi tuan-tuan tak redeem, dia kekal dalam sistem sehinggalah tuan-tuan redeem. Okey, sebab ini kami dah bagi tuan punya. Alright. Okey, kalau tuan-tuan dekat silver biasa, silver pergi silver plus, silver biasa pergi silver biasa, 320 jumpa 320, puan-puan dan tuan-tuan akan dapat RM96. Silver pergi silver plus, kecil pergi besar, akan dapat 288. Income anda kami bagi lagi harga yang sama, 288 untuk simpanan bonus wallet upgrade. Tak rugi juga, tak rugi, cuma yang dapat separuh 288 ni boleh pakai, 288 ni simpan untuk naik modal. Kalau tuan-tuan dapat pergi gold juga, silver pergi gold, 528 income tuan-tuan dan puan-puan, 528 modal simpanan untuk tuan-tuan guna upgrade. Boleh top up untuk balance ke gold. Okey, jelas Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan semua, perniagaan kumpulan. Bila kita berniaga, kat sini kita buat business group ataupun rakan kerjasama, kolaborasi ataupun kerjasama, kerja sama-sama. Okey, dekat sini kita ada kita akan generate dua kumpulan, iaitu kanan dan kiri. Dua orang ataupun lebih terpulang. So tinggal anda nak pilih kanan, kiri, kanan, kiri. Alright, tak perlukan 5 ataupun wajib 5, wajib 7, tidak. Kita cuma perlukan 2, anda buat lebih. Saya buat lebih. Saya buat 20. Saya buat 20 kedai. Setakat ini saya buat 20. Grup saya dah ada 800 lebih. Okey, sebab kita ajar, kita berkembang. Jadi setiap kumpulan perniagaan yang kita bentuk, umpama anda buka cawangan dekat Palu Gajah, contoh dekat Melimau, dekat mana lagi? Dekat Aikro. Okey, dekat mana-mana negeri negara yang tuan-tuan buka, itulah cawangan. So kita buka cawangan. So buka cawangan kita ialah hanya kita introduce kepada rakyat untuk guna dan berniaga sama-sama. Tak perlu nak buka kedai, buka lagi office, buka lagi lesen, tak perlu. Macam saya ni tuan-tuan ada cawangan, setiap cawangan pergi majlis, bayar lesen. Oh, kalau ada 5 cukai kena bayar. Tapi kat sini kita kena faham, business networking ni paling simple. Alright. So bila anda ada kanan kiri, setiap satu set, okey, 320 tu satu set 320 satu set. Kalau orang tu beli 320 2 set. Okey, maknanya faham macam tu. 11 set pertama, daripada yang pertama ni, setiap satu set dikira RM46. 320 320. Okey, ngam simbang RM46 masuk dalam akaun sistem tuan-tuan dan puan-puan semua. Alright, jadi kita pun ajar A dengan B, 5 ke 6 ke 7 ke kita ajar. So kalau saya ada 5 kali 5 lah, 46 kali 5 lah. Okey, sekiranya satu hari lebih daripada 11 yang pertama dalam satu hari yang sama kali 46, 12 set yang ke bawah, infinity RM23 sampai bila-bila sekiranya dalam satu hari. Okey, contoh saya punya sudah berlaku, contohlah 15, 11 kali 46 lagi 4 kali 23. Faham Umpama macam itu. Setiap hari perniagaan berlaku macam itu. Hanya untuk gold saja yang infinity 23. Tapi sekira-kiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan memilih silver, tiada perubahan ke gold, 6 set pertama kali 46. Maknanya 6. Kalau 7, 6 yang pertama 46, 1 tu yang terlebih 7 tu akan pergi ke 18. Tapi limit sampai 44 saja. Lebih 45 satu hari tak kira. Sebab dia contoh mini market. Ini shopping mall besar. Okey, dia boleh infinity.
Kalau tuan-tuan masih lagi kat kedai runcit, kedai kecil, maknanya limited. Satu set pertama 46, set yang kedua sampai 24 sahaja 13. Lepas 24 tak kira. So hari ni tuan-tuan dan puan-puan semua, nak pilih mana? Silver ke, silver plus ke, gold? Lagi sekali saya tanya, nak pilih gold ke, silver plus ke, silver? Serius? Saya doakan tuan-tuan semua gold hari ini. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan semua okay. Dalam bisnes memang betul profit kita perlu kira. Kerja yang sama, income berbeza juga perlu diambil kira. Yang kedua, waktu dan masa. Saya dah nak masuk 47. Hari tuan-tuan dan puan-puan semua, kita lihat semua ada yang dah pergi 50 ke atas. So waktu dan masa juga, tetapi saya percaya produk ni sangat membantu. Saya gunakan produk ni, alhamdulillah dah ramai yang sakit kaki, yang tak boleh jalan, yang tak boleh sembahyang, yang tak boleh kencing manis, dah sampai 30, 40 makan ni turun 9, 8, sangat-sangat membantu. Jadi insyaAllah benda ni boleh membantu. Jadi gold pilihan terbaik. Jadi tuan-tuan semua, saya bagi contoh sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua setiap bulan hari ni Tuan Haji ajak diorang ni bulan pertama je diorang, kita pun ajar yang diorang ni, bulan depan yang diorang ni pun ajak diorang, kita pun buka lagi diorang. Maknanya secara nampak macam logik lah, 30 hari 2 orang je, logik kan? Sangat logik. Kita berkembang bulan kedua 4, bulan ketiga 8, 16, 32, 18, sampailah setahun jadi 4,000 orang setahun. 12 bulan. 4,000 ni 2,000 kanan, 2,000 kiri. Setiap orang ni tuan-tuan semua hanya sebulan hanya closing goal saja. Buat bisnes, ada jualan dan ada orang kembangkan bisnes dengan buka cawangan goal. So ada maknanya 4,000 kali 2 bagi dengan 2 goal maknanya 11 set. So 11 set maknanya 44 kali 11 set 44,000 set. 44,000 kali dengan RM23, 1 juta sebulan, setahun. Kita bagi dua. Kalau tuan-tuan semua, kita ambil lah daripada 2,000 ni, ambil 1,000, dapatlah setengah juta. 1,000 orang setengah juta, okey tak? 1,000 orang ni kita potong lagi 500, jadi 250,000, okey tak? 500 potong lagi 250 orang, RM125,000 sebulan, okey tak? Okey. Potong lagi 2. Dah peringkat yang kelima kali potong. 5 kali potong, tuan-tuan masih lagi dapat 100,000, masih lagi berbaloi. Itulah sistem yang kita tunjukkan kalau gandaan sebulan. Nombor 3, itu mana bonus pertama, tadi bonus kedua Yang ketiga, setiap ulangan, tadi tuan-tuan semua dah jadi member, repeat sale untuk sebulan 2 kotak jadi 280. Bukan lagi harga yang tadi Harga tadi tu hanya untuk mula niaga je. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua beli 2 kotak 280. Daripada 280 tadi akan ditolak masuk, dipulangkan. Kalau tuan-tuan dekat silver akan dipulangkan lagi 10%. Iaitu kalau 10% kali 2 kotak RM28 akan pulang ke dalam akaun sistem tuan-tuan. So mana 280 tolak RM28. Kalau tuan-tuan dekat silver plus tolak 15%, dapat tolak RM42 dipulangkan dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau tuan-tuan semua gold, saya gold, saya setiap bulan saya beli 2 kotak 4 kotak, setiap daripada harga tersebut 20% dipulangkan. Jadi sebulan saya modal 280, tolak RM56. So semua tu akan dipulangkan kembali, rebate untuk masing-masing. Okey ke okey? Okey. Sangat okey. So lagi jimat. Okey, bonus yang keempat. Okey. Setiap daripada rangkaian kita yang kanan kiri tu, kita mengajar mereka berniaga. Saya ajar akak ni berniaga, saya ajar abang ni berniaga, abang ni ajar kawan-kawan berniaga. Daripada start direct kita ke bawah, tuan-tuan
selagi mereka berincome hasil daripada ilmu yang tuan-tuan ajar, bantuan, monitoring dan segala-gala apa sehingga mereka pandai, tuan-tuan takkan rugi. Mereka berincome, company pun akan bagi anda income. Daripada income mereka tersebut, company kira 5% anda punya level 1. Level 2, 4%. Level ketiga, 3%. Keempat, 2%. Kelima, 1%. Untuk gold, company bagi 15% untuk gold kepada yang berincome di bawah rangkaian anda. So, nak tak berkembang anda bisnes? Nak kan? Ajar, join sistem, kami ajar, anda ajar, dia berkembang, anda pun dapat. So, kalau dekat Silver Plus, anda cuma dapat sampai 3 level je. 4, 3, 2, 9%. Kalau dekat Silver biasa, anda tak berubah kepada Gold, anda akan kekal kepada 3, 2, 1, 6%. Mana yang nak pilih? 6 ke, 9 ke, 15? 15 ke, 6 ke, 9? 15. So, tahniah. Sebab apa? Kewarasan untuk melihat angka juga itu rezeki. Sebab ada orang ni tak faham. Oh, saya nak 6 lah coach. Kenapa you nak 6? Jimat. Tapi hari yang sama, kerja yang sama, orang yang sama, saya dapat income 1000, dia dapat income 200. Sebab apa? Kita berbeza daripada segi pemilihan. Betul tak? That's why pilihan pertama sangat penting. Okey, seterusnya. Okey, so macam ni contoh je. Bulan itu kawan kita dapat 15,000 income dia. Company bagi anda level pertama 750 duit pension. Okey tak? Okey kan? Ni duit pension ni. Ini saya panggil duit pension. Bawah yang 15,000 tu dia buat lagi 15,000. Anda dapat 1,200. Bawah yang kedua tu dia buat lagi 1,800 sampailah contoh 15,000 ni. Anda dapat duit pension. Satu line 8,500. Kalau anda buka dua line, kali 2. Kalau buka 24 line, kali 24. Sebab tu saya buka 20 line. Saya buka 20 cawangan. Lebih lagi. Saya punya target saya nak buka 100. Mana buka 100 cawangan. So bermaksud dekat sini kita akan kali 100. Lepas tu pula, itu tadi baru kita ajar dia buat bisnes, kita dapat. Sebab kita lah macam franchisor lah. Lesen besar yang kita bina. Okey. Yang ini pula dia kawan-kawan yang bawah-bawah kita punya perkembangan repeat sale. Okey, faham kan Ini bonus yang kelima pula. Okey, saya ajak akak ni, akak Mazna. Akak Mazna membeli. Akak Mazna ajak akak baju merah ni, akak beli. Akak baju biru. Akak biru ajak abang warna baju coklat, hijau-hijau. Hijau ajak baju putih, ajak baju putih purple. Setiap dia beli 2 kotak ni, kalau dekat gold, tuan-tuan akan dapat level 1, 7%, 2 sampai 10. Sistem kompres. Dengan syarat mereka semua beli. Kalau lah nombor 3 tak beli, nombor 4 naik nombor 3, nombor 5 naik nombor 4, nombor 11 naik nombor 10. Dia akan penuhkan. Tetap anda punya 25% untuk gold. Kalau dekat silver plus dapat 72222 5%. Kalau dekat silver biasa 7222 3%. Tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji, ibu-ibu sekalian, nak yang 25 ke, nak 15 ke, nak 13? Nak betul-betul ni 25 ke, 15 ke, 13? 25 kan? That's why sekali kita buka goal, ini semua kita akan dapat. Okey, saya beri contoh tak Okey. Okey, nampak? Yang saya kira anggaran 500 orang ke bawah semua you dapat. Banyak Satu level tau, satu line tau. Kalau 2 line 500 lagi 1,000 dah. 3 line 1,500. 3 4 line 2,000 kan. Okey masing-masing beli 2 kotak. 2 kotak ni sebulan. Saya sebulan 4 minimum. Sebab wife saya 2, saya 2. So bila dia beli 2 kotak, nampak tu nampak 280 Ini semua 2 kotak. Level 1 RM19,
Level kedua RM11, 22, sampai level yang ke-10, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk dapat kiraan RM5,742. Ini pencen yang kedua. Ini pencen repeat sale. Yang tadi pencen tolong dia jadi income. Dapat. Ini dia repeat je. Okey, kalau ada 24 lain, RM137,000 pencen tuan-tuan. Tuan, saya kalau kira pencen yang tadi dengan pencen yang ni pun dah kira ngam dah. Pencen ni, pencen bantu income ni dengan pencen yang ini pun dah okey tak? Okey kan? So kita buat apa sekarang? Ajar develop, itu je. Alright. Seterusnya, yang keenam, performance bonus. Okey. Yang ini company punya saham. Saham company setiap 6 bulan akan dikira kepada yang layak. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Siapa yang taja silver biasa 320 akan dapat 2.5 poin. Siapa yang taja silver plus akan dapat 12 poin. Siapa yang taja gold akan dapat 25 poin. So, yang anda taja setiap hari itu akan dikira dalam sistem dan akan dicampurkan dalam kiraan 500 poin. Cukup 500 poin, tuan-tuan akan dapat 1 poin, 1 share, 1000 poin, 2 share, 1500, 3 share, 2000, 4 share. Contoh, 6 bulan pertama, syarikat dapat 60 juta. Sale, 1% anda punya. Dengan syarat anda mesti ada cukup 500 poin. So, contoh, 83 orang yang dapat 500 share. So, 60 juta kali 1% bagi 83 orang, satu orang layak 7,200. Sekiranya hari ini, okey, akak dapat 1 share, akak dapat saham 7,200 bonus syarikat 6 bulan pertama. Okey, kena pula hari ini Haji dapat 3 share, 21,000 income saham 6 bulan pertama. Dan berikutnya nanti 1 hingga bulan 6, bulan 7 dikira, bulan 7 sampai bulan 12, bulan 1 dikira. Setiap tahun, setiap 6 bulan sekali. Okey, clear? Okey, yang ini adalah ekstra yang ke-6. Yang ke-7, setiap income anda ini akan diakumulate. Bulan ini dapat 2,000, dapat 5,000, dapat 7,000, dicampur-campur. Siapa yang total income dia terkumpul 16,000 dan setiap bulan income dia 1,000. Income repeat sale dikira, income introducer dikira, income group dikira, income pension semua dikira. Setiap bulan lebih 1,000, anda akan dapat ekstra. Company bagi saham RM160. So, 16,001 campur jadi 17,000, 20,000 sampai 50,000 yang seterusnya. Dan ada income sebulan 3,000, anda akan dapat lagi share tambahan RM500 untuk anda company bagi. So, anda naik lagi sampai 100,000, bercampur-campur, sampailah mungkin 3 tahun. Total 100,000. Sebulan income 6,000, anda dapat lagi satu saham pencen RM1,000. Okey tak? Saya tuan-tuan semua 1 hingga yang ke-5 pun dah banyak dah. 6, 7 ni dengan yang 8 ni adalah ekstra. Ini dah pangkat dah tinggi lah tuan-tuan dan puan-puan semua kalau bersama dan belajar sampai ni. Okey. Kalau dekat nombor 8 kita panggil company monthly sale kepada ambassador dan ke atas saja. Okey. Ini contohnya, kalau hari ini income dalam masa 1 bulan 8 juta daripada company register dan sale 2 juta daripada company, alright, yang repeat sale, anda akan dapat 0.25%, 8 juta tadi 20,000 dan 1% 2 juta daripada repeat sale, total 40,000 kepada anda dengan syarat ambassador. So ambassador kat sini. Kat sini. Sekarang kita kat sini kan.
Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Level yang ke-8 baru dapat yang ini. Yang ini. So, kepada anak-anak semua, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, haji-haji sekalian, 1, 2, 3, 4, 5 pun dah kaya raya. 6, 7 ni dia ikut je. Sebab 6, 7 ni dia kat belakang. Lagi lama anda akan capai. Jadi kepada anda semua, rakan-rakan dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gold adalah pilihan terbaik. Kalau nak mula, contoh, coach, saya ada silver plus. Tak apa, mulakan dulu. Nanti kurang 6 bulan top up, ataupun kalau ada yang gold, jalan terus gold, sebab anda boleh terus buat urusan jual beli on the spot sebab ada stok dekat tangan. Dan anda boleh servis grup anda. InsyaAllah nanti kita ajar.